Assalamualaikum. Kembali kita di Star Paroi. Kali ni kita melayani Kuching City. 6 petang 19,000 tiket penyokong telah terjual. So kita anggarkan dalam 25,000 juga untuk game malam ni. Lepas tu kita nak ucapkan tahniah lah buat pemain Kuching City, Jordan Mintah yang baru saja lulus naturalisasi hari ini. Kuching City berpeluang untuk menambah lagi pemain import. Welcome to Harimau Melaya, Jordan Mintah. Okay, Assalamualaikum. Kita jumpa fan Kuching City. Selamat datang. Sila. Selamat datang ke Stadium Paroi. Okay, terima kasih. Okay bang, nama? Krista Esther. Dari mana? Dari Kuching, tapi tinggal dekat Senayan. Senayan, dekat-dekat. Okay, selamat datang ke Stadium Paroi. Okay. Cuba-cuba nak belajar bahasa Sarawak. Okay bang, prediction malam ni? Prediction, mungkin seri satu sama. Seri satu sama? Nampaknya ramai yang predik seri satu sama. Okay. Sebab tengok performance lawan JDT dengan Selangor hari tu, Negeri Sembilan pun boleh tahan juga. Ya. So kita seri lah kat sini Paroi. Seri lah. Cuba Tak seri lah. mungkin Kuching kalah 0-1 macam tu. Jangan macam tu. Okay, tak apa. Ini hanya ramalan. Okay, terima kasih. Esther. Esther datang ke Star Paroi. Seorang je? Seorang je. Tunggu yang lain lagi datang. Oh, ada lagi? Ada. Ni datang ni apa? Naik motor je. Naik motor. Okay. Balik Senayan nanti hati-hati. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay. Sekarang kita bersama dengan one and only Ayah Haziq. Okay, bang. Selamat datang ke Stadium Paroi. Ya, terima kasih. Selamat datang juga. Jauh dari Sarawak kan? Dah tadi lah, dari KL je. Okay bang, prediction abang malam ni? Rasa tak draw, antara 1-0 je lah. Sama-sama kuat Negeri 91? Tu tak boleh nak kata lah. Tengok keadaan macam mana. Sebab dua-dua tim bagus kan. Pertahanan, serangan, semua bagus-bagus tahun ni kan. Jadi tak tahu nak siapa yang boleh beat. Terima kasih. Lagi satu saya nak ucapkan tahniah buat Haziq dapat call up untuk Malaysia. Oh, insyaAllah, terima kasih banyak. Rezeki dia lah. Dia memang dia idam-idamkan selama ni. Okay bang, Alhamdulillah. Okay, saya ucapkan good luck buat Haziq. Okay. Dan abang juga. Sama-sama good luck Negeri 9. Abang dari mana? Dari Gemas. Nama? Amirul. Okay bang, ramalan abang malam ni lah bertemu Kuching City dengan Negeri Sembilan. Berapa skor? Okay, saya rasa ikutkan prestasi Negeri Sembilan sekarang 3-0 lah. Negeri Sembilan akan menang 3-0 insya-Allah malam ni. InsyaAllah. Okay, ya kak? Tak target banyak lah, 2-1 kot. 2-1 sebabkan dia orang Sarawak. Oh! Kak. Kak, selamat datang ke Stadium Paroi. Terima kasih. Mana ketiga? Kuching City 1-0 Negeri Sembilan FC. Kau tegur apa? Habis, kita duduk kalah. Habis. Asam ya ni.
sekali save by Azri Ghani. Save by Azri Ghani. 1-1. Tamat separuh masa babak pertama 9-1 Kuching City. Malam ni 2-0 kena siap. No penalty. Ref. Kita kena terima kekalahan lah malam ni. Bagi mengurangkan kesesakan di paruh. Kita kena kalah. Kuching City menggunakan taktik melama-lamakan perlawanan. Kuching City seri kalah. Tamat perlawanan 2-2 Kuching City Negeri Sembilan. So Rina, kita akan cuti sebulan. Lebih kurang lah. Okey, kita akan bercuti sebulan untuk memberi laluan antarabangsa skuad Harimau Malaya. Tahniah diucapkan untuk keeper kita Azri Ghani, call up untuk Harimau Malaya. Juga Kuching City call up untuk Harimau Malaya, bakal bertemu dengan Singapura di Stadium Bukit Jalil dan Palestin di SSI. So, kami mengucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-68. Merdeka! Hati-hati yang memandu. Selamat sampai ke destinasi. Hingga kita berjumpa di next game. Tiada rezeki tiga mata, kita hanya mengutip satu mata di Paroi. Aku Elmi Talo.